Aduh, macam mana saya nak buat lagi, Datuk? Matilah macam ni. Kalau tak ada apa-apa, kenapa kau tak beritahu aku? Yang Zikir tu pergi KL. Dia pergi ziarah adik dia. Takkan itu masalah, Datuk? Aku tak kisah kalau dia pergi ziarah. Aku takut dia tak pergi ziarah. Dia pindah terus ke sana. Dia tak balik ke sini. Takkanlah dia nak pindah, Datuk. Datuk pergi tanya jiran-jiran dia. Ada ke lori datang ambil barang? Takkan dia pindah selas pinggang? Dia ada anak kecil-kecil kot. Kau pasti ke? Saya pasti, Datuk. Kalau ada apa-apa, saya beritahu Datuk. Tapi apa lagi, Datuk? Aku tak puas hatilah. Hei, Datuk nak suruh saya buat apa untuk puaskan hati Datuk ni? Aku nak jaminan. Jaminan? Ya. Datuk ingat beli barang ke nak jamin jaminan ni? Aduh, Datuk. Aku nak jaminan yang Zikir tu jadi hak aku. Itu. Aduh, macam mana saya nak buat lagi, Datuk? Matilah macam ni. Hei. Suka.